Oi, orang yang masuk hutan ni dia banyak kategori. Tapi dia tak nak lah banyak usik kategori tu. Kita cuma fokus dekat orang awam macam kita ni. Okay, kategori yang biasa orang awam ni dia antaranya adalah yang mencari rezeki. Masuk hutan dia cari rezeki. Macam cari madu labah, cari rotan, cari akar kayu kan. Okay. Dan kebanyakan orang awam ni yang masuk hutan adalah penggemar ataupun peminat sukan rekreasi luar kan, outdoor recreation lah kan. Okay. Bila dia outdoor recreation, nak tak nak dia kena belajar. Kalau nak hiking, kau nak camping, kau nak jungle trekking ke, nak mendaki ke kan, nak tak nak dia kena belajar minimumkan barang, pergerakan. Lepas tu macam mana nak handle keadaan-keadaan luar jangka. Tu kena belajar. Kalau outdoor memang kena belajar benda tu kan. So dekat situ ilmu tu daripada teori, dia dengar cakap orang, dia belajar, dia cari maklumat. Lepas tu dia buat praktikal. Dia masuklah grup, pergilah hiking, pergi banyak bukit, banyak gunung kan, camping kat sungai, mancing kan. So kat situlah pengalaman. Bila pengalaman dah ada, kebiasaannya orang-orang outdoor ni dia tahu apa nak buat bila ada waktu kecemasan, bila kejadian luar jangka kan. Paling tidak dia tahu apa nak buat. Maka tambahlah ilmu. Banyak lagi ilmu survival ni kan. Sebab muka bumi kita lain-lain. Yang ada yang orang putih tu yang tunjuk survival tu, ada benda boleh, ada benda tak boleh kan. Tak salah pun tambah ilmu tu. Banyak guna kan nanti. Alright. Okay, kita sambung lagi.